Assalamualaikum. Nampak petang. Okay, jom teman Mia masak nak. Okay, mula-mula Mia goreng kentang. Kentang ni Mia potong macam wedges lah. Okay, Mia lupa nak record. So, dah halfway dah nak masak ni baru Mia teringat nak tekan. Okay, and then lepas goreng kentang, Mia goreng ayam pula. Ayam ni macam biasalah, kunyit je. Mia tak letak garam. Sebab takut nanti termasin pula kan. Sebab nanti kicap tu dah masin. So, Mia just letak kunyit je. Ayam ni kita goreng half cook. Half cook. Dia tebal ke, dia apa ke. Half cook je. Sebab tak nak dia keras. Kan, nak dia isi dia juicy-juicy, lembut-lembut, sedap-sedap je makan. So, kita terbalikkan 1-2 kali je. Lepas tu, kita angkat lah. Okay. Dah agak-agak dia macam dah garing. Okay, masak semua. Kita angkat. And then kita buang minyak. Kita pakai minyak ayam tu juga. Sebab lagi sedap. Mia masukkan serai. Kulit kayu manis dengan bunga lawang. Lepas tu bawang putih, bawang merah. Bawang Holland dengan halia sikit. Okay, and then Mia masukkan cili blend. 1 sudu je. Kalau nak pedas boleh masuk extra lah. Tapi Mia sikit je. Lepas tu Mia masukkan cili sauce, sos tiram, kicap lemak manis dengan kicap ABC yang pekat tu. Lepas tu Mia masukkan chicken stock, garam, gula. Cukup tu je. Kita gaul dengan ayam. Waktu ni ayam biar bagi dia masak. Percaya tak cakap Mia? Memang ayam tu akan juicy gila. Dia macam garing sikit kat luar, tapi kat dalam tu juicy. Dia dah meresap, dia dah mesra dengan kicap tu. Percayalah, jangan goreng garing-garing, nanti keras. Okay, then Mia masukkan bawang Holland yang dipotong bulat. Cili merah sikit untuk bagi cantik. Lepas tu Mia tak masukkan asam jawa. Okay, Mia gantikan dengan air limau sikit. 1 tutup je. Nak bagi lemak-lemak. Oh ya, and Mia masukkan tomato. Nak bagi dia masam sikit. Itu je. Sesenang itu, sesimpel itu. So nampak dia macam air tu bertakung lagi kan. Biar je korang buka api. Biar dia mesra. Nanti air tu reduce lah. Percaya je cakap Mia ni. Okay. Sambil-sambil tu Mia masak je nasi kan. Macam biasa. Okay, dah agak-agak dia dah pekat. Dia macam dah nice macam tu. Okay, dah siap. Boleh tutup api. Senang kan? Nampak ni? Kentang ada, tomato ada, bawang ada. Walaupun Mia jual nasi bajet, tak semestinya lauk kena bajet, okay? Nama je. Mia belanja je. Kita kongsi rezeki sesama. Ayam pun besar-besar, nampak?